Oh, yang tolong orang tu? Ya. Tapi kat mana? Cik Bina tak? Kat sebelah kubur. Itulah cikgu tidak risau ni. Seram gila. Salah cakap. Kalau cakap dia tak ada Cik Tak. Sebelah kubur. Pergi sebelah kubur tu buat apa? Kenapa kita baru balik masjid? Asalkan kita percayakan Allah. Kita boleh. Boleh. Baru kita balik. Betul-betul pergi kumpul Tapi tak seram sangat. Kubur ni lawa. Cantik lah. Assalamualaikum. Orang mati. Okay, can we help? Okay, jom tolong. So, lepas habis solat raya, kita pergi kat sini sedekah makanan untuk orang-orang kat Turki percuma sahaja. Alisa tengah masak, Khadijah tengah buat lok makcik tu, dan Aran dengan Cik P tengah bagi dekat orang. Sebenarnya roti tu as a part as our program as well. Okay, so kita pergi sebelah kubur tu dan kita menolong Nenek dengan pakcik tu membuat roti lah. So masa kita just muli-muli, so kita fikir ini raya pertama just tanpa my family, tapi tak apa, ada kawan-kawan juga. So less worrying lah. Saya kena terbalikkan dua side, make sure dua-dua belah tu dia masak, and then baru kita boleh bagilah dekat siapa-siapa yang lalu kat situ kan. These are all traditional foods. We brought some of our traditional food for you guys. So this is ketupat. So ketupat is basically like a statement for every raya for us. So here is Thank you so much. Tapi tak kan korang? Tapi dia nampak macam sihat. Sangat sihat. Banyak yogurt ni. Dia lain daripada Malaysia. Kalau Malaysia dia macam ada mi kari, ada rendang, ketupat. What is this one? Like salad? Yeah, it's Russian salad. Yeah. Oh, that's good. This is good. How about this one? Please keep eating. I will prepare this and come. Alright. Yeah. No problem. Hadi buyurun içeri girin. Masuk lagi. Buyurun. Buyurun. Ambil food juga. Cikgu terkejut bahawa Cik Nur akan apa cikgu? Cikgu makan makanan Turki. Ni punya hari raya. Sedap? Ya ke? Habis tu, tak ingat ibu ke? Itulah ibu. Saya sebenarnya baru nak call ibu. Ya ke? Semua ibu pun rasa macam dah tak sabar nak makan kan? Jom saya tak Okey, jom kita masuk. Alright, jom. Assalamualaikum. Okey, sorry lambat. I am the surprise. Okay? Aku nak perkenalkan. Okay, sebelah ibu ni Farouk. Uncle. Okay, so Farouk Uncle adalah
ayah kepada Iraq. And then mother. Assalamualaikum. Nursan Nursan nanti. Okay, so you said Tashakur Teşekkür ederim. Adrian. Tashakur Adrian. Yes. 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 Okay. So cakap thank you sebab jemput kita makan raya. Makan kan? Okay, start. Tashakur Adrian. Ah. Oh boy, nampak macam sedap sangat tu Cik B. So macam mana raya? Mama tak ada. Mama tak ada. Tak apalah. Tapi makanan dia sihat. Nanti balik Malaysia turun 20 kg. Oh, Malaysia naik 50 kilo. Saya rindu makan keluarga saya. Tapi saya rasa suasana dekat Turki ni pun so much more better. Ada kawan-kawan saya. Sangat bagus. Arah memang lain semua sambut raya kat sini. Tapi memang best dan sejuk. Makanan orang memang banyak and sedap. Oh, okay. So like, usually what do you do in the morning of Ramadan, Byron? We usually do family trips for our older. Oh, for the older ones? Our family, yeah. The older ones gives the younger ones money. Oh, Yes, Yeah. younger one also can give money to older one. Yeah. In the evening we eat food Together. like this. Yeah. All family together. Almost same. Oh yeah, almost very similar. Okay, so Yeah. it is similar. It's just that the like the decorations, and we also maybe it's in my family, but we have this morning ceremony where everyone lines up and seeks forgiveness for the other one, like say sorry to like the parents and stuff like that. So that Yeah. That's yeah, good. similar to No, we don't. you don't ask Yeah. for forgiveness. Kita kalau raya saja tau. Ibu akan bagi tu dan kita akan ada task tau. Task pertama ni, Ibu nak challenge you all untuk perform. Perform dekat street. You all kena happy-happykan orang yang lalu. And lagi best kalau you all boleh main pakai instrumen. Saya boleh, saya tahu. Jadi TikTok live, main lagu nanti dia buat kata. pakai gear. Cuma nanti okay, task pertama ni korang sampaikan semua orang tengok korang nyanyi. Let's go. Jom, boleh. I change on drum. Saya boleh jadi tepuk tangan. Main ni. Okay. No, you do this. Okay. So cepat-cepat habis kita makan. So nanti you all boleh try. Ni kan mana? Oh. So nanti Kat mana ni? nanti ibu akan hantar jemputan tersebut. Okay.